Kalau ikut Google Map, jarak dari Puchong ke Penang adalah 330 km. Dan hari ni aku berada di Media Drive Zeekr 009. Dan aku nak tahu, boleh ke kereta ni dengan full charge sampai ke Penang? Dan sekarang ni aku nak tunjukkan ke korang. Charge full dia boleh pergi sampai 558 km. Okay guys, kita dah sampai Ipoh dah. Untuk halfway perjalanan dalam 50%. So kita dah travel about 200 km. So berapa sekarang? Dia punya range 309 km. Okay, kita dah sampai dah ke Lompai Hotel di Pulau Pinang. So berapa bateri tinggal? Okay, tengok korang Sekarang ni bateri dah tinggal 8%. Dan jarak yang tinggal adalah 41 km. Di mana average consumption kita 22.7 kWh per 100 km. Jadi dengan pemanduan atas highway sekitar kelajuan purata 120 km sejam dan dalam bandar yang pesat serta tekan-tekan testing power, aku rasa Zeekr ni untuk perjalanan jauh memang berbaloi. So Mac Kelantan, korang boleh pertimbangkan kot.